soalan yang terakhir. Hukum ambil duit ketika majlis kahwin tuan rumah pula dah. Hukumnya haram. Majlis orang buat kahwin banyak berlaku ni. Okey, orang kahwin, lepas tu ada ria belanja. Dipanggil benda pitih, Cik Mak. Pitih mana panggil? Pitih susun lawa-lawa, pitih apa? Ha? Hantar orang, pitih hantar orang. RM5,000 jadi arenak. Apa ni dia buat? Lah, jadi arenak, kadang jadi bakul, ada jadi apa? Macam-macam lah, madani lah, macam-macam lah ni. Jadi betul-betul gitu, dia ambil pitih tu. Haram. Ramai curi lah ni. Orang sibuk-sibuk pukul gambar, buat lagi pitih. Orang buat dalam album, syuting album buat lagi. Tak, RM5,000, RM10,000. Ya hati jaga baik dah ni. Tak nak galak nak nikah, hilang pitih-pitih. Pitih tu haram ambil. Dah pitih mana ambil? Pitih yang beri hadiah salam, maksud salam. Okey. Hukumnya boleh pahala siapa beri. Ada hadis Nabi kata tahabu. Selalulah kita beri hadiah. Pasti datanglah rasa kasih sayang dalam masyarakat Islam. Itu jelas. Nabi tak kata di mana. Jadi umum. Maknanya ajarlah kalau kita jumpa orang beri hadiah. Tengok ni kan umat Islam di negara kita kuat beri hadiah. Hari nikah kita beri hadiah, kita jumpa orang dia beri hadiah, dia nak pergi balik Mekah dia beri hadiah. Semua tu amal yang dipuji syarak. Yang tak betul ialah kita buat kenduri tujuan nak dapat keuntungan daripada duit yang bersalam. Itu salah. Takut-takut tidak ikhlas lakukan kenduri, takut tak boleh pahala. Sedangkan Nabi suruh buat kenduri itu bukan untuk dapatkan untung. Aulim wala bisyatin. Sahabat Nabi dia kahwin, dia dah buat kenduri. Nabi tegur dia, aulim, buatlah kenduri walau bisyatin. Tak mampu unta, tak mampu lembu kurma, seekor anak kambing yang kecil sudah memadai. Tanda syukur kepada Allah kita jamu orang sekampung kita. Faham tak lagi? Jadi bila buat kenduri dapat pahala. Kita beri makan ke orang. Faham tak lagi? Jangan lagi ada orang dipanggil tukang masak. Dia kata kalau seekor lembu ni untung banyak mana. Kata tukang masak dah untung banyak mana, kena tambah 2 pikul lagi baru untung. Faham lagi? Tambah 2 pikul lagi. Tambah boleh untung RM10,000. Faham lagi? Takut-takut dia niat nak pitih orang, takut tak boleh pahala dia jamu lagi. Tak. Jadi kalau bila kita tak niat nak ambil duit orang, tiba-tiba hari perkahwinan orang beri hadiah, hukumnya harus, bukan haram, bukan wajib ambil. Okey? Harus. Kerana hadis tadi dah tahadu, tahabu. Salinglah beri hadiah. Taha tu adalah tafaulan, mana selalulah kita amalkan, suka memberi. Aku hadiahmu, mu hadiah aku. Faham? Maka tahabu, nescaya datang rasa kasih sayang di kalangan kamu.